Pernah tak kau duduk diam, tengok baki akaun bank dan rasa macam nak menangis? Bukan sebab tak usaha, bukan sebab malas, tapi sebab duit yang sepatutnya cukup hilang entah ke mana. Gaji baru masuk minggu lepas, tapi hari ni tinggal belas-belas ringgit. Kepala serabut, malu nak cerita, dan lebih sakit, kau pun tak tahu macam mana boleh jadi macam ni. Ramai orang fikir, orang yang susah kawal duit ni jenis boros, tak pandai bajet, atau kuat berbelanja ikut nafsu. Tapi realitinya, kadang-kadang hidup ni memang tak bagi peluang. Ada masa kau terpaksa pilih antara bayar bil elektrik atau beli ubat untuk mak. Antara isi minyak kereta atau beli susu anak. Dan benda tu makan dalam. Diam-diam, kau mula fikir, aku ni gagal ke? Tapi sebelum kau salahkan diri sendiri terlalu lama, kau kena tahu satu benda. Orang yang bangkit dari krisis kewangan bukan orang yang sempurna, tapi orang yang tahu langkah seterusnya. Langkah pertama, berhenti menyalahkan diri sendiri, pasangan, ekonomi, harga barang. Semua tu mungkin betul, tapi tak tolong apa-apa, sebab selagi kita tengok ke belakang, kita tak nampak jalan depan. Jadi tarik nafas. Terima keadaan sekarang, walaupun pahit. Ini bukan pengakhiran, ini permulaan baru. Langkah kedua, ambil tahu nombor sebenar. Ramai orang takut buka akaun bank bila duit tinggal sikit. Tapi percayalah, lebih sakit bila tak tahu. Ambil kertas atau apps, tulis semua hutang, semua komitmen dan semua yang tinggal. Jangan tipu diri, biar perit sekarang supaya lega kemudian. Langkah ketiga, hentikan semua kebocoran. Potong langganan yang tak perlu. Jangan tambah hutang baru. Elakkan beli ikut emosi. Kadang-kadang, satu teh ais hari-hari pun boleh bocorkan bajet sebulan. Ini masa untuk hidup minimum, bukan hidup selesa. Bukan selama-lamanya, cuma sementara. Langkah keempat, cari duit tambahan, walaupun kecil. Buat kerja sambilan, jual barang yang tak guna. Tawarkan servis kecil pada jiran, rakan, online. Jangan tunggu peluang besar. Kadang-kadang rezeki bermula dari benda yang nampak remeh. Dulu, di zaman kejatuhan ekonomi Amerika, ada wanita bernama Sarah Breedlove, bekas pembantu rumah, yang mula buat syampu sendiri dan jual dari rumah ke rumah. Hari ini, dia dikenali sebagai Madam C.J. Walker, jutawan wanita kulit hitam pertama di dunia. Langkah kelima, bina tabiat simpan semula, walaupun RM1. Bukan jumlah yang penting, tapi konsisten. Bila kau mula simpan, kau mula bina semula kepercayaan pada diri sendiri. Dan dari situlah keyakinan akan tumbuh balik perlahan-lahan. Nilang kada inam dia kata si, jangan buat semua ini sorang-sorang. Cari komuniti, kawan yang faham atau mentor. Jangan simpan semuanya dalam hati. Kadang-kadang, satu nasihat boleh ubah cara fikir, satu pelukan boleh ubah semangat, dan satu aku faham boleh jadi sebab kau terus kuat. Duit yang dah terbasah tak bermakna hidup dah rosak. Kadang-kadang, hujan yang buat kita lencun juga yang suburkan tanah untuk musim baru. Kau bukan seorang, ramai pernah jatuh, tapi yang terus melangkah, merekalah yang akan sampai. Kalau kau rasa perkara ni menyentuh apa yang kau sedang lalui, tekan like. Komen aku tengah bangkit kalau kau tengah usaha ubah hidup. Share dengan sesiapa yang mungkin rasa kecewa dengan diri sendiri. Dan subscribe untuk lebih banyak tulisan yang bantu kau melangkah. Perlahan-lahan, tapi pasti. Sebab hidup ni bukan tentang siapa laju, tapi siapa yang tak berhenti.